Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam dari TV PSS. Bersama saya Nur Amanda Sofia dan saya Suriti Hani. Hari ini kita bersiarkan khas sempena sambutan program Nilam peringkat sekolah. Program Nilam atau Nadi Ilmu Amalan Membaca ini adalah salah satu usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan murid-murid. Kau balik kanan. Kini bersama saya sekarang ialah Cikgu Ika Priska Wahyuni, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah kita. Apa khabar Cikgu? Baik. Boleh Cikgu terangkan tentang apakah itu sebenarnya program Nilam? Okey, baik. Program Nilam merupakan program di mana kita memberi galakan kepada pelajar, tak kisah pelajar sekolah menengah atau sekolah rendah, dan kita memberi galakan untuk mereka membuat bacaan. Kita menggalakkan mereka untuk membaca, dan selepas mereka membuat bacaan tersebut, mereka perlulah merekod dalam satu sistem yang kita sebut sebagai sistem IELTS. Dan daripada dalam sistem IELTS tu kita akan lihat berapakah rekod bacaan yang telah direkodkan oleh pelajar tersebut berdasarkan bintang. Dan apabila pelajar tersebut mencapai bacaan yang mencapai bintang-bintang tersebut, kita akan memberikan satu penghargaan kepada pelajar tersebut dalam bentuk hadiah. So hadiah-hadiahnya kita akan berikan kepada pelajar tersebut pada hari yang ditentukan dalam setiap sekolah lah. Biasanya dalam hari anugerah Nilam seperti yang ada di hari. So program Nilam ni kita menggalakkan pelajar untuk membaca buku dengan lebih kerap. Tak semestinya baca buku pada waktu biasa, tapi boleh juga baca pada bila-bila masa. Dan beberapa kategori bacaan pun kita dah ketengahkan, antaranya poster. Kat tepi jalan tu ada poster, itu pun dikira bacaan kalau pelajar tersebut merekod dalam IELTS. Baiklah Cikgu, apakah harapan Cikgu terhadap murid-murid berkaitan budaya membaca ini? Okey, harapan saya kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar sekolah Perak, untuk sentiasa mengetengahkan amalan membaca sebagai hobi. Kalau boleh sebagai hobi, dan kita kalau membaca tu jangan harapkan hadiah saja, tapi mengharapkan ilmu yang akan kita peroleh daripada pembacaan pelajar-pelajar tersebut. Baiklah, Alhamdulillah, terima kasih atas ucapan dan harapan Cikgu sebentar lagi. Sekian, terima kasih. bersama saya kini ialah pengawas pusat sumber terbaik kategori lelaki, Ahmad Ryan. Apa khabar abang? Apa baik? Alhamdulillah. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Apakah peranan abang sebagai seorang pusat sumber? Peranan saya sebagai biasanya sebaik ialah membantu guru pusat sumber mengurus dan menyusun bahan bacaan, memastikan kebersihan dan kekemasan pusat sumber, membantu rakan mencari maklumat serta menggalakkan budaya membaca di sekolah Perak. Baiklah. Apakah harapan abang dalam program Nilam akan datang?
Harapan saya dalam program Nilam akan datang ialah dapat membaca lebih banyak buku, meningkatkan kefahaman dan minat terhadap ilmu, serta terus aktif menyertai aktiviti yang dapat menggalakkan budaya membaca di Sekolah SMK Tua Perak. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Amanda Sofia dengan Duta Sosial Nilam PSS terbaik bagi tahun 2025, Akak Nurul Anis. Apa khabar Kak? Sihat? Alhamdulillah. Boleh saya tanya Akak satu soalan? Boleh? Adakah anda lebih gemar membaca buku fizikal atau e-book? Mengapa? Kalau saya lebih suka baca buku e-book sebab dia lah macam memudahkan kerja. Kalau buku fizikal kan kena beli kan. Kalau saya suka baca kat internet ke apa ke. Baiklah, terima kasih atas ucapan itu tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Amanda Sofia dan Muhammad Zakwan. Apa khabar Zakwan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya tanya anda satu soalan? Boleh. Sejak bilakah anda mula minat membaca? Saya mula minat baca ni masa dah jam 4. Dulu sebenarnya nak isi nilam ni terpaksa tau. Tapi tak sangkalah jadi satu hobi dan rutin. Dari cikgu-cikgu dan mak saya sendiri. Alhamdulillah sekarang darjah 5, darjah 6 dan sampai tingkatan 1 dapat anugerah nilam. Semua tu atas usaha dan rezeki yang diberi oleh Tuhan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih atas ucapan itu tadi. Sekian, terima kasih.